kalangan madu ni, nama pun madu, manis. Tetapi sebenarnya ada rasa yang tak apa manis itu ada. Berlaku kepada isteri-isteri Nabi SAW. Siapa dia? Aisyah dengan Hafsah pakat. Bila Nabi SAW balik-balik mai, seperti skrip yang disediakan, mereka pun sebut. Mereka kata, ni apa ni? Bau busuk maghafir. Nabi kata, dah, saya tak minum pun maghafir. No, mereka kata bau maghafir. Nabi kata, dah, aku cuma minum asal di rumah Safiyah. Dah, mereka kata, kalau macam tu, mungkin lebah yang mengeluarkan madu tu, lebah tu pergi perkena maghafir. Mereka kata. Nabi SAW dia dengar macam tu kerana nak buat favor, kerana nak ambil hati isteri-isteri ni. Nabi pun kata apa? Baiklah, aku bersumpah, aku tidak akan lagi minum asal ini. Inilah asal usul surah At-Tahrim. Start dia kata, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik, yang kita baca bulan 3 itu. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan benda yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu semata-mata kerana nak ambil hati isteri-isteri kamu. Turun ayat ni. Asal ataupun madu itu bukan sahaja halal, bahkan dia adalah satu minuman yang disuruh minum. Tiba-tiba kerana isteri tak suka, Nabi sanggup bersumpah tak mau minum dah asal. Tuhan turun ayat, Muhammad, takkan kerana nak jaga hati bini sampai benda yang Allah halal kamu haramkan. Maka kemudiannya Nabi SAW bayar kafarah sumpahnya dan Nabi kembali minum asal itu, madu itu.